adalah benda yang buat korang tak kena atau tak suka. Korang tak payah pelik sangat lah sebab ramai je ada perasaan ni. Dan aku rasa akulah YouTuber adult pertama yang buat tajuk ni. Tak adalah, aku gurau je, aku bukan nak riak. Jadi dalam video kali ni, mari aku ceritakan benda yang buatkan aku tak kena atau tak suka. Benda pertama yang buatkan aku tak kena adalah jantina karakter. Okey, cerita dia macam ni. Setiap kali ada karakter baru yang keluar kat animasi, mesti aku akan susah nak tahu jantina dia. Dan aku akan anggap je itu jantina dia. Mungkin ramai tak faham apa yang aku cakap, so mari aku terangkan. Kita ambil contoh macam karakter Maripos. Kalau korang beli komik Boboiboy Galaxy musim 2 issue 10, korang akan nampak karakter Maripos ni. Masa komik ni keluar, aku fikir dia ni perempuan tau. Sebab dengan rambut putih, dengan cape dia warna merah untuk perempuan, jadi nampak sangat jadi macam perempuan. Tapi bila keluar je Boboiboy Galaxy Mindara, baru aku tahu fakta yang sebenarnya dia ni lelaki. Masa aku tahu Maripos ni lelaki, aku be like, waduh, apa ni? Dalam komik macam perempuan, dalam animasi macam lelaki. Dia ni je. Okey, apa hari tu aku kena cut sebab takut sensitif di YouTube. But korang bayangkanlah, ibarat indah khabar daripada rupa. Dalam komik lain dan animasi lain. Dah lah masa komik ni keluar, masa tu aku dah jam 4. So sekolah aku biru, bukan hitam. Masa tu aku tak pernah terfikir pun akan ada karakter yang akan menipu kita dengan jantina. So ini cadangan aku. Kalau nak post karakter, pastikan biodata tu lengkap dengan jantina supaya orang tak akan tertipu. Jangan hanya letak nama dengan rupa saja. Nanti ada orang yang akan tertipu dengan jantina tu. Benda kedua yang buatkan aku tak kena atau tak suka adalah gayung dalam tandas. Sebelum tu aku nak disclaimer. Kepada sesiapa yang tengah makan, sila stop. Ataupun kalau korang nak makan gak, stop video ni, pergi makan dulu. Sebab takut part ni akan menggelikan korang. Korang kena tahu, aku ni bukan lahir zaman mak bapak korang yang pergi jumpa kawan minum petang-petang, minum kopi tongkat abu misi Perdeka. Aku bukan lahir 2000-an. Aku lahir 2012-an. Korang kira lah umur aku. So, nak dijadikan cerita dalam video ni, masa aku lahir, bukan masa aku baby aku dah guna hos air atau pipe getah. So, bila aku masuk tandas awak punya ada gayung, aku jadi tak suka sikit. Sebab aku dah biasa dengan hos air. So, bila ada gayung tu aku macam susah sikit nak basuh. Niat nak buka seluar separuh, tahu-tahu dah kena buka seluar penuh. Tapi itulah, takkan aku nak marah pula orang yang buat tandas tu. Kesian lah, dia kerja untuk tampung keluarga. Aku tahu nak marah je. Alah, nanti kalau tak ada pilihan, aku masuk je tandas yang ada gayung. Benda ketiga yang buatkan aku tak kena adalah budak yang bising dalam wayang. Okey, cerita dia macam ni. Masa tu aku tengah tengok filem dongeng Sang Kancil Dekat Kedua. Cerita tu best weh. Nasib baik sekarang dah keluar dekat Netflix. Boleh aku tengok banyak kali. Sambung cerita, masa aku tengah layan tu dan aku ingat balik benda yang lupa, tiba-tiba ada seorang budak ni dia bising. Kan ada satu scene di mana Kancil panggil buaya. Tiba-tiba budak tu cakap macam ni, buaya dah mati lah. Siapa yang bising tu boleh diam tak? Aku masa tu macam nak marah je budak tu. Tapi aku sabar. Mungkin inilah kesengsaraan yang dihadapi oleh Abang Sulong. Tapi itulah guys, memanglah buaya dah dimati, dibunuh oleh harimau kumbang. Dah tak inanani sangat. Tapi kan masih ada tersisa 3 ekor lagi buaya. Sebab itulah Kancil panggil supaya dia tak kena tangkap dengan buaya. Tak apalah, benda yang lepas tak payah nak dikenang. Cuma kalau budak yang bising tu tengok video aku ni, aku nak cakap, baik kau tak payah pergi tengok wayang. Okey, itu saja cerita aku pada episod ini. See you in the next video.